Jadi saya nak turun kepada beberapa dawabit yang Fadilatul Syekh letak dalam mendepani fitnah. Kata dia, ad-dawabit wal qawa'id asy-syar'iyyah al-wajib ittiba'iha fil fitan. Itu dawabit dan juga dawabit dan juga kaidah-kaidah yang disyariatkan, yang mana diwajibkan kita mengikutinya dan mencontohinya sekiranya berlaku fitnah. Pertama sekali kata dia, فأول تلك الضوابط والقواعد أنه إذا ظهرت الفتن أو تغيرت الأحوال فعليك بالرفق والتأني ولا تعجل. Mula-mula sekali, kaedah yang pertama sekali, dhabit yang pertama sekali, apabila berlaku fitnah, zahirnya fitnah ataupun telah berubah suasana, daripada suasana yang tenteram tiba-tiba jadi tak tenteram. Kemudian fa'alaika birrifq, hendaklah ke atas kamu pada ketika itu ar-rifq. Apa maksud ar-rifq? Lemah lembut. Suruh lemah lembut. Kemudian wat ta'anni. Apa maksud ta'anni? Jangan lawannya, jangan kelam kabut. Apa kita nak kata dengan at-ta'anni dalam bahasa Melayu ni? Jangan kelam kabut lah. Bertenang. Tenang, yes. Tak tahu dah maksud. Tenang, jangan kelam kabut, maksudnya tenang. Okey. Jadi dua perkara ni, ar-rifq wat ta'anni, berlemah lembut dan juga tenang. Perkara pertama kata dia di sini, al-amrul awwal wa huwa ar-rifq. Perkara pertama iaitu ar-rifq. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fima thabata anhu fi sahih, ma kana ar-rifq fi syai' illa zana. Sesungguhnya tidaklah ar-rifqu ini ada pada sesuatu kecuali dia mengindahkan dan mencantikkan perkara itu. Dan di dalam suasana fitnah berlaku tuduh menuduh, kita bersikap kerah dan cekam. Tak cekam, tak mau mengalah. Kita berada dalam suasana pengajian universiti contohnya. Berlaku pilihan raya universiti. Kita dekat-dekat, tak boleh pergi pilihan raya peringkat kebangsaan, tak boleh pergi. Kita pergi peringkat daerah. Jadi kita katakan sekitar universiti berlaku pilihan raya sekitar universiti, kita melibatkan diri kita dengan suasana tersebut. Kita merancang strategi, menyusun, oh yang ni strategi macam ni lah, yang ni strategi macam ni. Jumpa apa-apa cekam. Mana Mas Ri? Dia kena lemah lembut. Dia tak boleh kita duduk berdekah dengan orang. Dia tak boleh kita duduk cekam dengan orang. Sebab kita berada dalam situasi suasana fitnah. Kalau kita meneruskan keadaan sedemikian, akan berlaku pertembungan. Anda baru kemarin, semalam ni kita ada kuliah di Penang. Semalam. Di masjid, Masjid Rajabi, Penang. Masjid ni masjid mamak-mamak. Di masjid ni, ada beberapa kelompok sahabat-sahabat di Penang, mamak-mamak di Penang. Mereka ni ada terpengaruh dengan satu gerakan menentang Syiah di India. Jemaah apa? Tauhid. Jama'atut Tauhid. Siapa dia kepala dia? PJ Zainal Abidin. Bukan PJ tu, PJ Trijaya. Nama dia PJ Zainal Abidin. Jadi dia ni alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada dia di India untuk menangani isu-isu ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan syirik. Dia tentang habis-habisan. Sehingga kan sahabat saya cerita, dalam CD dia tunjuk perdebatan PJ Zainal Abidin dengan ahli bidah. Bukan PJ Zainal Abidin yang bertumbuk. Ni anak-anak murid ni. Semua kawan tarik mikrofon. Tarik. Kawan tarik. Belalah sekali. Apa yang ambil? Mikrofon tak pergi mana? Tangannya. Bertumbuk. Kemudian permasalahan yang berlaku, di sana tak apalah. Mamak-mamak ni, mereka dah bercakap biasa. Macam nak kelih lah. Kita tengok apa, mereka nak kelih kan ni. Tengok biasa aja. Tapi masalahnya, benda mamak-mamak ni kita ambil, kita bawa main di sini. Mereka di Penang bawa main.
dia praktikkan uslub tata cara dakwah orang di sana kepada mamak di sana, dia bobok mai praktik di situ. Sampai dia ceritakan ada seorang jemaah tabligh mai. Kemudian jemaah tabligh mempersoalkan di masjid tersebut berkenaan dengan pasal apa hampa tak doa ramai-ramai ni apa semua. Pasal apa tak kuat suara doa. Jadi seorang sahabat daripada masjid tersebut duk terang dia eloklah. Macam ni kita akan belajar macam ni, dalil dia macam ni apa semua. Depa ni memang tak ada lah. Ar-rifq tak ada. Out. Mama terus dia kata, ini aku sumpah dengan nama Allah. Disumpah dengan nama Allah. Kalau hamba mai dalil, aku nak dalil dia. Nak dalil. Kalau hang tak nak dalil dia, aku kalau hang jumpa dalil dia, aku akan belanja hang. Kalau dia kawan pun tak tahu, dia pun tak pasti nak belanja ke nak bagi apa ke. Dia bersumpah siap. Jadi ini, adakah ada di situ ada rifq? Ataupun mama kata, ini tak ada dalil, ni tak buang. Sehingga kan beberapa perkataan-perkataan mereka membawa sedikit bahaya bagi manusia-manusia yang mula mendekati mereka.